Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda thriller fiksyen sains dari 2017 bertajuk Black Hollow Cage. Seorang lelaki separuh umur bernama Adam, boleh dilihat berjalan-jalan di rumahnya, apabila seorang lelaki bertopeng mula mengikutinya. Tidak lama kemudian Adam merasakan kehadirannya, tetapi sebelum dia boleh menoleh, penceroboh menyerangnya dengan kayu baseball. Seorang gadis remaja, Alice, diberitahu tentang barunya lengan bionik, yang boleh ditanam untuk menggantikan anggota badannya yang cacat. Doktor bercadang untuk melampirkannya, tetapi dia meminta ayahnya, Adam, pergi dahulu, kerana dia tidak mahu ayahnya melihatnya. The Doktor memintanya berlatih menggunakan tangan baharu ini, dan cuba mengambil beberapa silinder di hadapan dia. Dia cuba melakukannya, tetapi dengan marah berputus asa selepas kegagalan pertamanya, dan enggan melakukannya lagi. Selepas memberinya beberapa arahan tentang tangan, Doktor bercakap dengan Adam yang prihatin kesannya terhadap psikologi Alice, tetapi Doktor memberi jaminan, dia akan terbiasa dengannya tidak lama lagi. Selepas berkongsi pengalamannya dengan Adam, Alice memberitahunya tentang berjumpa ibunya, yang sebenarnya seekor anjing, tetapi Alice menganggapnya sebagai ibunya Beatrice. Beatrice mampu berkomunikasi dengan Alice, dengan bantuan peranti penterjemahan elektronik yang dipasang pada kolarnya. Keesokan harinya, Alice berlatih menggunakan tangannya semula, tetapi menyerah seperti biasa. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Adam menggalakkan dia untuk mencuba lagi, tetapi dia enggan melakukannya dan bertengkar dengan lelaki itu kerana dia mendesak. Alice membawa Beatrice bersamanya dan keluar bersia-sia di dalam hutan, di mana dia melihat sebuah kotak logam hitam yang besar. Dia menelitinya dengan teliti, dan ia bertindak balas secara misteri kepada sentuhannya, membuka tingkap. Alice cuba melihat ke dalam, tetapi tidak menemui apa-apa kecuali nota, yang berbunyi, mereka tidak boleh dipercayai. Dia pulang ke rumah dan berfikir tentang nota itu, kerana nampaknya nota itu dalam tulisan tangannya sendiri, dan nampaknya ia telah ditulis oleh dirinya sendiri, tetapi Alice tidak tahu mengenainya. Sementara itu, bapanya menemui gadis Erica yang cedera parah dan abangnya Paul, dan membawa mereka ke dalam rumah. Setelah menghiburkan mereka dan menawarkan makanan, Alice dan Adam bercakap dengan mereka, meminta mereka memperkenalkan diri mereka. Erica memberitahu mereka tentang dirinya dan Paul, yang merupakan seorang kanak-kanak bisu. Selepas memperkenalkan dirinya, Alice dan Beatrice, Adam bertanya kepadanya tentang siapa yang menyakitinya, dan dia memberitahunya, itu teman lelakinya David. Dia juga menerangkan bahawa David menggesa mereka untuk keluar berkelah, tetapi kemudian menyeksa dan menderanya di hadapan Paul. Selepas melihat mereka terganggu, Adam menawarkan mereka untuk bermalam di rumah itu, dan memastikan mereka selamat sepenuhnya, kerana kunci tidak boleh dibuka dari luar. Di dalam biliknya, Erica berasa bimbang tentang Paul, dan memberi jaminan bahawa keadaan akan menjadi lebih baik tidak lama lagi, dan mengalih perhatiannya dengan bertanya tentang Alice, yang nampaknya dia suka dalam interaksi pertama mereka. Beatrice datang ke bilik, dan Erica bertanya tentang lengan Alice, tetapi dia tidak menjawab dan pergi selepas memberitahu Erica bahawa dia memakai pakaian lamanya. Selepas keluar dari bilik, Beatrice bercakap dengannya tentang tetamu baharu, dan berkongsi kebimbangannya tentang mereka, yang Alice bersetuju dengannya, kerana dia juga tidak menyukai mereka. Beatrice melihat seseorang di luar, dan selepas menunjukkannya kepada Alice, memintanya untuk memberitahu Adam, kerana hanya dia yang boleh melindungi mereka. Adam mengambil pisau dari dapur dan datang untuk melihat, tetapi mereka tidak menemui apa-apa kali ini. Semasa mereka melihat keluar, Erica muncul bertanya apa itu, tetapi Adam memintanya untuk kembali bilik tidurnya kerana tidak ada yang serius. Keesokan harinya apabila Adam meletakkan lengannya, Alice mendedahkan mengetahui tentang perasaannya terhadap Erica. Dia meminta dia untuk meyakinkan dia dan Paul untuk tinggal lebih lama. Kemudian, apabila dia cuba memegang silinder gagal lagi, tetapi Paul memeluknya, untuk memastikan sokongannya, dan kali ini Alice menerimanya. Semasa bersama Paul, dia curiga tentang Erica, dan mula mencari dia, tetapi mendapati dia bersama bapanya. Alice berasa kecewa dan keluar dari bilik sambil menangis. Adam cuba bercakap dengannya, tetapi dia menjerit kepadanya kerana rapat dengan Erica, di hadapan ibunya Beatrice, tetapi dia memberitahunya bahawa dia bukan ibunya. Alice tidak mempercayainya, dan berdebat dengannya mengatakan Beatrice ialah ibunya, tetapi dia berubah dia.
Dia juga menuduh lelaki itu bertanggungjawab atas lengannya yang cacat, dan sekali lagi menegaskan perkara itu Beatrice ialah ibunya. Dia marah kepadanya, dan mendedahkan dia membunuh ibunya. Dia minta maaf kepadanya meminta pengampunannya, tetapi dia enggan melakukannya, dan mendesaknya untuk meminta maaf kepada Beatrice. Dia enggan melakukannya, dan Alice dengan marah meninggalkan bilik itu sambil marah dengannya. Dia sekali lagi keluar bersama Beatrice, sementara Paul memerhatikan mereka keluar dari rumah. Mereka tiba di hadapan kotak hitam tempat Alice menemui memo, kad dengan nota, yang memintanya mendengar fail audio sambil menggunakan fon kepala, tepat pada pukul 4. Selepas kembali ke rumah, Alice bercakap tentang fail dengan Beatrice, siapa yang memberi amaran kepadanya bahawa ia boleh menjadi perangkap, tetapi Alice memberitahunya bahawa dia tahu itu adalah dirinya masa depan. Alice memberitahunya dia akan mendengar audio untuk mencari jawapan tentang kotak itu dan kerjanya. Dia percaya audio akan membantunya membetulkan keadaan dalam hidupnya. Apabila jam mencecah 4, dia menghidupkan audio dan mendengar suaranya sendiri, yang memintanya untuk bangun dan bersedia untuk perkara yang akan datang seterusnya. Alice menjadi sedikit gemetar, kerana perkara itu akan menjadi lebih mudah dengan cara itu. Alice mengunci pintunya, dan menghampiri ayahnya, memberitahunya bahawa dia ternampak seseorang di luar. Dia bangun untuk menghubungi polis, tetapi dia menghalangnya, dengan mengatakan Erica memberitahunya dia tidak mahu terlibat mereka, kerana ia tidak baik untuk Paul. Adam bersetuju dengannya, dan memintanya pergi ke Erica dan Paul, semasa dia keluar untuk memeriksa. Alice meminta dia berhati-hati, sementara suara itu mendesaknya untuk pergi ke dapur dan cari Paul. Dia menemuinya di sana, dan menawarkan untuk membuat sandwich untuknya, bertanya dia tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, rakaman itu meminta Alice untuk membunuh Paul sebelum Erica tiba, jika tidak, akibatnya akan menjadi bencana. Dia terkejut mendengarnya, tetapi suara itu berkeras untuk membunuhnya serta Erica, kerana itu satu-satunya dia dengar. Alice menukar topik, dan menawarkan sandwich kepadanya, tetapi dia enggan mengambilnya. Selepas gagal mematuhi arahan daripada fail audio, Alice dengan marah meninggalkan dapur, kerana dia masih tidak dapat memahaminya. Pada waktu malam, ketika semua orang bersiap untuk tidur, Erica meminta Paul untuk membuka pintu. Dia bersetuju untuk melakukannya, tetapi Beatrice tidak membenarkan dia melakukannya, jadi Erica membawanya ke tepi dan membunuhnya. Paul membuka pintu kali ini, dan biarkan orang yang tidak dikenali masuk. Sementara itu, Erica membuka pakaian, dan pergi ke Adam ruang untuk menariknya keluar. Malam, dan hancur hati apabila mendapati Adam dan Beatrice dibunuh dengan darah dingin, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis atas kehilangannya. Selepas bangun keesokan harinya, dia mengingati malam yang mengerikan, dan bergegas keluar rumah untuk pergi ke hadapan kotak. Terdesak untuk mendapatkan bantuan, dia terus menghentak dindingnya, tetapi tiada apa yang berlaku kali ini. Semasa dia menangis kerana kesusahan, kotak itu tiba-tiba terbuka, mewujudkan ruang yang besar, dan dia masuk ke dalam sebelum ditutup semula. Alice mendapati dirinya kembali ke masa lalu, dan bintik-bintik David memukul dan mendera Erica, manakala Paul duduk di situ sambil meletakkan tangannya di telinganya. Dia merakam video mereka untuk digunakan sebagai bukti. Beberapa jam kemudian, dia melihat ke arah rumah, dan mendapati dirinya bercakap dengan bapanya tentang melihat seseorang keluar di dalam semak. Dia masuk ke dalam rumah dan mendapati Alice dari masa lalu keluar dari biliknya. Dia menggunakan dia telefon untuk menghantar mesej ke peranti Beatrice, meminta Alice masuk semula. Selepas itu, Alice, yang kini berpakaian biru muda, menggambarkan dia berbeza daripada orang yang masuk ke dalam bilik, menutup mukanya dan bertemu Alice dari masa kini, memperkenalkannya dengan bantuan lengannya. Dia memintanya untuk kembali, sambil pergi kepada bapanya, memberitahunya tentang melihat Daud di dalam hutan. Kemudian, dia pergi ke dapur, menawarkan sandwich kepada Paul, tetapi kali ini memanggilnya untuk mendapatkan bantuan. Apabila dia menghampirinya, dia menikamnya kali ini. Tidak lama lagi, Erica muncul, dan selepas ketawa histeria kepadanya, menikamnya dan keluar dari rumah. Sementara itu, Adam kembali, dan bimbang melihat pintu terbuka. Dia bergegas masuk, dan mendapati mayat Paul dan Alice. Semasa dia duduk di sana meratapi kematiannya, Alice muncul dari biliknya, dan membawanya bersamanya untuk menjelaskan.
Selepas memainkan audio untuknya, dia memberitahunya tentang kotak hitam yang misteri dan berkata ia berfungsi seperti lengannya, dan seseorang itu perlu memikirkan masa yang dia mahu pergi. Dia memberitahunya ia berfungsi seperti mesin masa, yang boleh mengangkutnya dalam garis masa yang berbeza. Dia membawanya ke kotak, dan kedua-duanya masuk ke dalam. Kali ini, penceroboh dengan topeng membunuh Adam dan menyerang Alice. Kemudian, dia pergi ke bilik Erica dan Paul, dan menanggalkan topengnya yang mendedahkan dia ialah Adam sendiri. Tidak lama selepas itu, David muncul di rumah, bertanya tentang Erica dan Paul. Adam meyakinkannya bahawa mereka baik-baik saja, tetapi David tiba-tiba mula menuduhnya membunuh ibu bapanya, dan berkata dia tidak akan melakukannya. Dapat melihat mereka semula, hanya kerana dia. Semasa dia bercakap dengan Adam, Alice muncul dari belakang, dan menikam kepalanya. Dia juga menuduh Adam membunuh ibu bapanya dan berkata mereka perlu pergi kembali ke masa lalu, untuk mengelakkan semua ini berlaku. Adam bertanya sama ada dia tahu ke mana dia harus pergi, dan dia memberitahunya bahawa ia adalah 7 bulan 12 hari. Dia harus kembali ke masa ini, untuk menghalangnya daripada mendapatkan kunci keretanya, kerana mereka telah mengalami kemalangan kereta yang dahsyat pada hari itu, yang membunuh Beatrice dan ibu bapa David, dan menyebabkan dia cacat. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.